sejujurnya aku rasa macam propaganda je pada dia. Sebab macam aku cakap, aku ada tengok video ataupun aku ada terbaca pasal peperangan Timor Leste dengan Indonesia. So aku rasa macam Security has the name, the tech gauge to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku baru lepas tengok filem daripada Indonesia, cerita perang. Aku rasa ni macam first time aku tengok cerita perang daripada Indonesia. Cerita dia tajuk apa? Believe the Ultimate Battle. Ya, cerita perang perang antara Indonesia dengan Timor Leste. Kalau korang ada baca pasal Timor Leste ni, ataupun dalam cerita ni dia panggil Timor lagi, tapi sebenarnya masuk Leste itu pun Timor sebenarnya. Sebab aku ada baca dan tengok video lah pasal peperangan ni ataupun hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste ni ataupun Timor ni. So ya, aku nampak lah apa, ataupun nak kata tahu sangat tak lah, tapi aku nampak lah apa yang berlaku sikit sebanyak dekat Timor Leste itu sendiri. So cerita ni peperangan antara dua negara. Timor Leste kita tahu dia dah keluar daripada Indonesia lebih kurang tahun 1999 kalau tak silap aku. Macam tu lah, aku pun tak berapa ingat. So tapi lebih kepada cerita, ya sebenarnya cerita ni based on true story. So dia bukan based on true story peristiwa tau, tapi lebih kepada watak Agus ni ataupun Komander Agus. So kisah dia, jadi kurang lah elemen-elemen lain bagi aku lah kan. Apa yang kurang tu kau kena tengok lah sendiri kan. Namun apa yang best pasal cerita ni, of course lah, bila cerita perang adalah battle-battle yang kau rasa intense. Lagi-lagi ada perlawanan tangan ataupun berlawan lah kan antara dua orang. So ya, lawan tu kau terasa intense dia, kau terasa mendebarkan. Lawan dia pun, koreografi dia tak macam filem-filem action Indonesia yang lain yang koreografi dia sangat-sangat cantik, sangat-sangat tersusun. Tapi tak, dia lebih natural lah. Aku rasa dia lebih natural fighting scene yang aku tak rasa kalau berlawan betul-betul macam tu sangat lah macam yang cerita-cerita Indonesia yang lain. Tapi yang kali ni bagi aku dia lebih natural fighting scene tau. So kat situ bagi aku agak menarik jugalah. Ya, sebab harapan aku masa sebelum tengok, aku tak nak cerita ni terlampau berlawan sangat tau, ataupun terlampau mengharapkan battle ataupun berlawan dalam cerita ni. So ya, dia tak bagi juga. Memang benda tu dalam harapan aku lah kan. Tapi kadang-kadang benda tu pun jadi macam agak sikit spoilkan, nanti aku cerita kenapa lah. Lepas tu apa lagi yang menarik pasal cerita ni dari segi emosi. Cerita ni dia main psikologi kau, antara perjuangan kau dalam berperang dan emosi. So dia main psikologi dalam cerita ni, yang apa aku nampak lah. Sebab kau boleh rasa keinginan watak Agus ni untuk pulang ataupun untuk balik daripada perang. Dia ada isteri yang tunggu dia so nak tak nak dia kena balik juga untuk untuk isteri dia kan. So kat situ dia bermain emosi, dia bermain psikologi, dia bermain drama yang agak baik juga bagi aku kan. Sebab kau dapat rasa lah perasaan watak tu, dilema dia kan, antara perjuangan untuk negara dengan hal peribadi sendiri. So mana satu pilihan Agus ni kan. Ya, kat situ kita nampak lah dilema dia. Dan apa juga yang lagi menarik pasal cerita ni adalah prop dia. Dia punya suasana perang tu, suasana dari segi material lah, daripada segi
prop, setup diorang. Kat situ bagi aku sangat menjadilah kan. Memang sangat-sangat cantik. Ya, aku rasa Indonesia bab prop diorang memang hebat lah kan. Ada beberapa makeup diorang, beberapa benda yang diorang buat kita nampak hidup lah. Kita nampak benda tu macam real lah. Itu yang bagi aku salah satu kehebatan Indonesia lah dalam pembikinan filem. Tapi apa yang tak best daripada cerita ni, ya first thing first, cerita ni memang agak slow. Pacing dia memang agak slow lah. Kau tak terasa dia macam cerita-cerita perang yang lain. Dia memang sangat-sangat slow. Kalau kau tengok boleh mengantuk. Memang aku pun mengaku memang agak mengantuk sikit lah cerita ni. Dan macam aku cakap, cerita ni dia banyak bermain emosi. Ya, kau bila kau tengok cerita perang, apa yang kau harap? Battle dia lah kan. Bukan sekadar battle tangan, tapi lebih kepada battle tembak-menembak dia. Battle, ya peperangan tu. Kita harapkan something battle yang cukup mendebarkan lah. Ya, cerita ni pun dia punya tajuk The Ultimate Battle. So aku harap final battle dia bagi something final battle yang sangat-sangat mendebarkan, sangat-sangat penuh dengan taktikal dia. Sebab prop dia semua dah cantik tau. Dia punya feel perang tu semua dah dapat. Tapi aku rasa sampai climax aku agak kecewa tau. Aku tak rasa The Ultimate Battle. Mungkin The Ultimate Battle tu adalah battle dalam diri watak Agus ni. Aku rasa itu je sekadar dia. Dia bukan Ultimate Battle di lapangan peperangan tu. Dia bukan The Ultimate Battle, dia adalah peperangan tu. Dia lebih kepada dilema watak tu sendiri. Aku rasa itu je. Dan apa yang sangat-sangat bagi aku agak spoil adalah lakonan watak Agus ni ataupun dilakonkan oleh siapa ni, Ajil Dito, kata silap aku nama dia. Ya, dia aku rasa dia sangat-sangat tak berapa nak sesuai untuk jadi seorang askar. Dia macam satu daripada segi susuk tubuh dia. Ya, dalam cerita ni aku rasa tak semua tu adalah pelakon, dan ada pelakon ataupun ada askar lah yang berlakon aku rasa dalam cerita ni. Dan kebanyakannya orang-orang lain ada yang aku nampak sangat sesuai menjadi seorang askar. Tapi untuk watak utama Agus ni aku rasa macam sangat tak sesuai. Dan aku tak tahu dia kadang-kadang wajah dia bila benda yang beremosi aku rasa sesuai. Tapi bila benda yang melibatkan peperangan, melibatkan battle tu, aku rasa macam dia agak lemah dan kekok lakonan dia kan. Kat situ bagi aku, untuk battle, untuk peperangan, dia tak dapat bagi emosi tu kat aku. Dia tak dapat bagi feel tu. Keadaan keliling dah cukup baik dah, tapi bila ekspresi muka kau dalam peperangan tu tak dapat, aku rasa macam dia potong aku punya feel tu, punya perasaan tu. Kadang-kadang aku dah nak rasa intense, aku dah nak rasa benda ni sesuatu yang orang kata, yelah, ini berperang kan, kau dah rasa intense. Tapi bila kau tengok muka dia, kau macam macam tak sesuai. Kau dah rasa macam potong sekali. Itu yang bagi aku agak gagal lah. Dan cerita ni daripada awal sampailah climax, sampailah final battle yang dikatakan tu, aku rasa sangat mendata dan flat lah. Sangat mendata, sangat flat lah cerita ni. Kau tak rasa something yang betul-betul dia menaikkan adrenaline kau sampai ke maksimum. Dia tak dapat bagi you. Ending dia pun, dia bukan sebuah ending yang disudahkan dengan pertempuran yang terlalu ataupun sangat mendebarkan, sangat rasa peperangan tu kan. Dia ending dengan, aku rasa macam masalah peribadi kan, untuk watak orang jahat tu. Aku lebih rasa itu sekadar peperangan peribadi je lah. Sejujurnya aku rasa macam propaganda je pada dia.
Sebab macam aku cakap, aku ada tengok video ataupun aku ada terbaca pasal peperangan Timor Leste dengan Indonesia. So aku rasa macam ada sedikit propaganda daripada pihak Indonesia. Tak tahu, itu hanya perasaan aku. Ya, mungkin kalau orang daripada Timor Leste yang ada tengok video aku ni boleh bagi input kat aku kan, ataupun komen di ruang komen kalau kau faham lah. Sebab setahu aku diorang kat sana diorang kurang sikit dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Kita tengoklah macam mana kan kalau ada. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk filem ni secara keseluruhan, aku just boleh bagi, kalau emosi dia gagal, aku rasa lagi teruk lah. Dan aku rasa aku just boleh bagi 6 bintang per 10 cerita ni. Ya, sebuah cerita yang lebih berat bagi aku kan. Bagi aku, jangan kau anggap inilah sebab cerita ni dikeluarkan. Bagi aku dia sekadar propaganda je. Ya, kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Believe The Ultimate Battle ni, aku harap kau dapat subscribe channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video kau. Sekian. Assalamualaikum.